In kasrah kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Jadi bila kasrah kita nampak kita punya gigi bawah. Yani hatta tabayyin al-thanaya sufla, wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati فاللام لازم نرفع من طرف اللسان. Kita kena angkat bahagian hujung lidah kita tu dan rahang dibuka. والفكين لازم يكون مفتوح. تمام. سأعيدها مرة أخرى. شوفوها. saya akan ulang sekali lagi. وخ حرف خاء وخ ليس إلى النهاية وخ. نو لأن النهاية حرف خاء. هناك في صفات المخفاة. Sifat yang kita kata sifat yang mukhfah, iaitu terselindung dan juga mengeluarkan suara rikhwah, dan juga dia ada angin. Ada apa? Angin. Ya. Wakhtilafi, bukan no. Yang tumkah namanya betul kan. Wakhtilafil laili wan مخرج النون والنهار والفلك التي تجري في البحر. Culang. Saya baca tu culang kat rumah kan. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع حرف عين ضمة ينفع حرف النون sampai pangkal hidung silap ينفع الناس وما nipis lagi أنزل Allah. Cara kita menyebut lam musyaddada. Setiap huruf lam yang sukun ataupun musyaddada, angkat lidah, rahang kena buka. La yumkin an naqra bi ighlaq al-fakkain thumma nuntiq al-lam. Tak boleh baca dengan gaya yang rahang tertutup tapi lam itu dalam keadaan sukun. Ataupun kita kata kita masih lagi angkat lidah kita tapi kita tutup kita punya rahang. Tak boleh. مثلا أنا أعطيكم مثال إذا قرأنا بطريقة فعلا نحن نغلق الفكين لكن نفس الوقت فعلا نرفع اللسان. كيف يطلع الصوت اللام عندما نقرأها. Dan لاحظ dah. Cakap campur bahasa Arab dah. لاحظ. Perhatikan bagaimana dan dengarkan. Perhatikan dan dengar bagaimana suara lam kalau kita tutup rahang tapi kita masih lagi angkat lidah. Ya. وما أنزل الله من السماء من ماء. Doktor Sazahania maaf tanya, ada guru kata bila sebut makhraj nun kena kacip gigi. Kena kacip gigi tu macam mana? Macam ni? Macam tu Nun. Yang tu kan. Tak boleh Dok, bukan sampai tahap macam tu. Tu azab. Itu nama seksa diri. Sebab makhrajun nun dia bukan cerita pasal gigi. makhrajun nun la yatkallam 'an al-asnan, yatkallam 'an al-lisan. Makhrajun nun bercerita tentang huruf, bercerita tentang lidah, bukannya bercerita tentang gigi. Kan itu punca dia. Kalau guru tu kata kena kacik gigi, pasal pernah kena kacik gigi? Orang duk cerita pasal lidah, tak ada apa sebutkan makhraj gigi. Ada sebut makhraj gigi? Tak. Kan? Tapi hujung lidah diletakkan di belakang gigi atas ataupun belakang gigi bawah. Yang tu ada. Kan? Mana tadi kita baca ayat dia? Itu contoh. Qabla qalil a'tikum mithal. So, mithal. Bukan mithal. Jadi bila kita tutup rahang,
Sebab tu bunyi terkurungnya huruf lam. Kan? Ada ustaz cakap nak belajar ngaji kena ada gigi. Kalaulah tiba-tiba Allah timpakan musibahnya itu kepada seorang hamba, aksiden habis gigi. Kan? Lepas tu tak selesa pula gigi palsu. Gigi palsu pakai nak kena tempah. Betul tak Ustazah? Kan? Tak selesa. Lepas tu nak kena beli Polident. Kan? Lepas tu geli geleman pula pakai Goliden. Goliden pun Polident tu. Kan? Allah sebut dalam Quran apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa pula ayat dia. Nanti saya ingat saya sebut. Okey? Tapi ini bukan mubalaghah dan ini bukan mubalaghah dan bukan kita nak menekan-nekan lebih, tak. Ini hakikat yang patut kita belajar. Sebab tu bila kita belajar makhraj huruf, kena tengok betul-betul. Satu lagi nak pesan kepada guru-guru Al-Quran. Kalau anda mengajar makhraj huruf, janganlah sebut kita kenalah belajar mahraj. Makhraj huruf ni penting tau. Kalau guru cakap macam tu, anak murid pun akan cakap mahraj. Macam tu jugalah. Kan? Betul tak? Tak mahu lagu tu, tak elok. Kan? Tak sesuai. Khatir Sevara. Kan? Baiklah, dah menatang ni. Dia keluar bahasa lain pula dah. Sevara, saya sedang ceritakan bab huruf lam harf lirin lam harf lirin bab lam dan sifat rikhwah. Saya bawa tak buku bahasa Turki kat sini ya? Tak bawa. Huruf lam dan sifat rikhwah. Ini buku bahasa Turki, translate to Uzbeks. Lah lupa anak dia ada translator. Salmia. Translator. Allah, tak connect dengan internet lah pula. Kenapa bateri kita ni cepat sangat nak habis? Boleh saya tahu? Technician. Kan? Nak cas. Okay? Ala kulli hal. Ma natkallam hai. Jadi ayat yang kita baca tadi itu satu contoh. Yang kedua, lafzul jalalah. Beli kat kedai cari mata lah. Lama dah saya pakai 7 tahun dah cari mata ni. Pilah cari mata macam ni. Anak duduk, anak lempak pun tak patah. Kita beli tu, kita cari hak tak cepat patah kan. Sebab anak-anak kita kecil-kecil lagi. Anak dia kecil sampai dah besar. Tengok mak pakai cari mata ni je. Okay, dah cukup bab cari mata. Ayat kita tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallah. Kalau tutup rahang, wa ma anzalallah, yang tu namanya kurung lam.